Maka kalau mati dia panggil alam syahadah. Benda syahadah mata lendek boleh tengok. Tu congok banyak tak gerak. Lepas pada mati datang malaikat, datang amal, datang solat, datang zakat dan umpamanya, mari dosa tunjuk pokok amalan di alam barzakh. Kita nampak tak? Kalau tengok nampak tak? Tak, bukan alam syahadah. Maka tidak dikatakan dunia. Kita duduk alam syahadah atau syokpong dia panggil dunia. Benda dunia. Now, kok kita berada sekarang. Tengok langit, nampak dunia. Tengok bulan, nampak dunia. Tengok bumi, nampak dunia. Nak tengok pahala, tak nampak. Tengok alam barzakh, tak nampak. Juga neraka, tak nampak. Dia panggil alam ghaib. Alam ghaib dah dia nak reka. Ulama dah dia reka. Tok guru dah dia reka. Ustaz dah tahu dah nak cong kena nas ma la yahtamilu ta'wil. Kena mari ayat Quran, kena mari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mari ayat dah, mari Quran dah, mari hadis dah. Apa adanya tentang seksa kubur. Golongan-golongan yang tak adanya seksa kubur adalah 72 puak patah neraka. Tak ada kira satu-satu. Faham? Kerana apa yang bercanggah dengan Quran dan hadis, maka sesat jalannya. Maka bila sesat, Nabi kata cinta ni wasab'una bid'ah, 72 golongan sesat umat aku dalam api neraka. Dalam kubur adalah kehidupan yang baru, iaitu alam yang keempat. Alam pertama, alam arwah. Kita berbentuk roh. Tubuh tak ada lagi, roh ada dah. Kemudian duduk pula alam rahim, dalam perut mak kita. Ada yang duduk 9 bulan, ada duduk 7 bulan, ada duduk 6 bulan. Alam yang ketiga keluar, alam syahadah atau alam dunia. Sekarang ni alam dunia. Kalau kita naik duduk di planet Marikh, duduk seorang di PPRT rumah. Faham tak? Jawabnya kita duduk di alam dunia. Kerana dunia bukan makna bumi, earth. Dunia makna alam sekarang. Ni pula ngajuk hidup planet Pluto tu, orang ngetuk dia. Faham? Dia panggil alam dunia lagi. Alam sekarang. Yang kita tengok, nampak. Kalau Tuhan izin. Dah tu tak nampak, tinggi. Nak nampak ke mana? Faham? Habis alam ni, alam barzakh pula. Alam barzakh seperang tak nampak, ubur mata tak gerak. Dan cerita ni mari hadis, mari ayat Quran. Tambahwi kena azab kubur ikut berita. Faham? Tambahwi kena tambahwi mak bahang, jangan deraka ke mak. Faham? Mak suruh baca buku, jangan dia ambil basikal pusing kedai. Faham tak? Kaki kena pihak. Gitulah. Maka tambah kena pihak akhirat dalam kubur, maka taat perintah Allah dan Rasul, iaitu taat agama. Itu saja jalan dia. Tak ada kira. Dan buat salah, raja kena godang. Betul tak? Dasar kita ni office bar. Faham tak? Dah raja kena azab kubur, kalau tak mayang office bar, tak malu lagi malaikat. Orang kaya kena seksa kalau dia ada dosa dalam kubur. Kena ke boleh bayar piti. Atas dunia boleh bayar piti. Faham? Boleh bayar piti, ada piti bagi lu. Tak ada piti ni jail lu. Nampak seorang pemuda di jail 8 tahun 2 sebatang. Dah agak cetong. Kita ada 1 bilion dalam bank. Sosek. Kena berkelakuan baik saja 3 bulan. Tu dunia. Akhirat tak ada. Mari muka laki marabuka. Mayak kata, boh, mudah kenal ke boh? Muka laki kenal, tapi aku tak takut sikit kamu. Faham? Atau kita bimbang. Dan kalau orang kaya yang tidak semayang kena azab, dah kalau papa kedana tak semayang, dah saya cakap banyak. Dah kalau raja dak tutup aurat kena bakar api neraka. Dah kalau tukang kebun sekolah tak usah sembang. Faham? Kena berlaku. Kita semua ni fitrah nak hidup senang berlaku.
Bukan senang tu maknanya pitih 3 lori tak. Mana senang, tak susah. Mana-mana negeri pun gitu kita pergi. Tak payah. Tak payah ajar. Faham? Tu panggil insting. Kita duduk dalam bentuk air mani tu, Tuhan letak dah dalam tu. Nah, bila dia besar lagi air mani ni jadi orang, siapa masa lapar dia nak makan, siapa masa dahaga dia nak minum. Kalau panas dia pergi kat teduh, siapa masa dia nak buat rumah, siapa masa dia nak bening. Lepas tu nak duduk senang tak mau susah. Kalau tengok wonyo nak jatuh tak kepala dia pun elok, tak mau sakit kepala dia. Hak tu dia panggil insting, fitrah manusia. Hak tu Nabi dah ajar, Quran dah ajar, reti belaka dah. Nah, batu kita pergi negara mana pun tak ada negara rakyat nak buat supaya jadi susah. Faham? Semua nak suruh jadi senang. Kalau negara miskin nak jadi negara kaya. Hak kaya nak jadi kaya lagi. Kalau orang tegur kita, nak benda-benda yang akan mudaratkan kita, kita akan ucap terima kasih ataupun senyum. Mana-mana Nah, kita pergi jalan di Kanada, kita tengok ada orang tu maknanya dia ni kalau kita tak tegur dia, tak apa, dia accident. Dia pun suka dia. Nah, tak ada hanya marah. Kita pergi di Afrika tu ataupun kutub selatan pula. Nah, kayu nak jatuh atas belakang dia, kita pun kata kayu nak jatuh. Dia pun elok lalu. Nah, semua umat gitu belaka. Tak ada lagi orang kalau kita tegur nak mudarat dia, dia marah. Nah, dia tengah naik motosikal, kita main kereta. Nah, dah tokak dah akak. Motosikal kalau tokak dia dah akak, kat gigi kanan lepas gulili batin sakok tokak. Nah, kita pun jatuh cermin kereta. Pakcik, tokak dah akak Pakcik jawab, "Duli mau." Ada tak gitu? Ada tak? Tak ada. Kalau dia ketua perokok Melaya pun dia akan suka dan terima kasih. Kerana teguran itu membina, menjaga keselamatan dia. Tak ada orang marah. Nah, orang tengah duduk, ramai-ramai atas gerai, kita tengok pokoknya nak terbalik atas gerai tu. Kita kata pokoknya nak terbalik yang pakat kejut elok belaka. Lepas pada elok belaka, yang mari marah kita. Natang ni pergi kabar, apa pergi kabar? Ada orang marah? Tak ada. Walaupun pak orang tu tengah bincang macam mana nak ropok bank malam ni. Faham tak? Memang fitrah manusia, orang akan berterima kasih belaka. Maka